Assalamualaikum apa? Jumpa lagi dengan Madi dekat channel React 87 ni. Kali ni kan cerita mula ni lah. Dia pasal apa rawatan Islam lah. Seorang ustaz ni lah, nama dia Ustaz Muhammad. Dia cerita balik dekat Mastika lah. Lepas tu Madi baca cerita balik kat hampa kan. Jadi Ustaz Muhammad ni, dia ni bukan sekadar ustaz lah. Dia ni mengajar agama pun ya juga. Dia pun berubat orang. Dan dia ada pusat rawatan lah. Kalau dia tak nak pergi mana-mana, dia akan duduk kat pusat rawatan je lah. Tunggu orang main nak berubat kan. Jadi dalam cerita Ustaz Muhammad ni, yang pusat rawatan dia dekat Selangor ni. Cerita ni daripada buku Mastika tahun 2012 tu. Tapi tak sebut tahun kejadian dia kan. Mungkin kita boleh anggap tahun awal tahun 2000 ke, ataupun bawah tahun 2000. Tak tahulah kan. Boleh teka-teka lah kan. Jadi satu hari tu, yang Ustaz Muhammad ni, dia duduk dekat pusat rawatan dia, dekat Sungai Buloh di Selangor ni. Macam biasalah tunggu pesakit apa kan. Jadi satu hari tu ada mai seorang lelaki umur dalam macam 50-an lah. Bini dia pun 50-an juga. Lepas tu seorang lagi anak lelaki dia pun dah. Jadi lelaki 50-an ni nama dia Abang Mat dah. Dia ni tak apa nak boleh berjalan. Dalam cerita ni dikatakan lumpuh dah. Tapi dia punya lumpuh ni bukanlah sampai 100% dah. Kira nak berjalan pun orang kena tolong angkat. Orang kena pimpin dia. Macam tu kan. Jadi kehadiran tiga orang mereka ni disambut baik dengan Ustaz Muhammad kan. Apa lagi? Berkenalan pun dulu, sembang-sembang kan. Suai kenal dulu lah orang kata kan. Jadi Abang Mat yang umur 50-an tu, dia kata kaki kanan dia kena stroke dah. Dia boleh kata macam lumpuh pun ya juga. Tapi bukan lumpuh 100% kan. Apa yang Ustaz Muhammad ni buat kan, dia pakai batang kayu nono dah. Tak cerita pula berapa cm, berapa semua kan. Apa jangan tanya pula. Batang kayu nono, untuk dia ni nak cek pesakit dah. Dia akan ketuk lah dekat badan pesakit. Dekat lutut, kaki, kat bau ke. Merata lah satu tubuh lah kan. Kalau tempat tu ada penyakit dan ada makhluk halus, orang kata ada benda kan. Nanti pesakit tu, dia akan rasa macam short current tau. Madi teringat dah pasal short current ni. Dulu biasa pergi berubat dekat Gombak tau. Kalau tak silap, 2 tahun lepas kot yang pergi berubat kat Gombak tau. Bukan Madi seorang yang kena current tu. Dengan bini dengan anak sekali. Terpelanting ke belakang juga, terkejut. Dia bukan sakit pun. Bila rasa current tu, terkejut kan. Unduk ke belakang juga. Ustaz tu tanya sambil senyum. Pasal apa? Nadi bagi tahu ada shock current. Mungkin Ustaz Muhammad yang dalam cerita ni kan. Mungkin rawatan mereka macam orang kata sama kot. Macam lebih kurang kan. Jadi masa mula merawat Abang Mat ni kan. Ustaz Muhammad ni dia ketuk dekat celah jari kaki dah. Kaki Abang Mat ni. Yang sakit yang kita lumpuh kan. Kena stroke ni. Dia ketuk. Bukan ketuk sajalah, sambil baca-baca juga kan. Jadi kaki kanan Abang Mat ni, yang dikatakan lumpuh, kena stroke ni, tiba-tiba terangkat, macam orang nak tendang bola tu. Kat sini Ustaz Muhammad ada pelik jugalah. Kata lumpuh kan. Dia kata dalam hati kan. Jadi Ustaz Muhammad buat lagi lah. Dia ketuk kayu nono tu sambil jampi-jampi baca-baca. Terangkat lagi. 2 kali dah. Lumpuh betul ke dia ni kan? Kan main-main. Tapi masa terangkat kali kedua kaki kan, yang tu pelik sikit. Abang Mat yang 50-an ni kan, mata dia terbeliak tengok atas tau. Dan macam ada tuk pula dalam badan. Dia sambil menjerit, mata tu terbeliak tengok ceiling tau. Kira dia meronta ni, bukan menjerit saja, sambil meronta tau. Tu yang Ustaz Muhammad tengok gelagat apa Abang Mat ni kan. Dia macam takut tau. Takut dia macam tengok benda kat atas tau. Jadi masa tu lah yang Ustaz Muhammad suruh Abang Mat ni gerakkan kaki lagi. Tapi tak ketuk dah. Ustaz Muhammad ni cuma suruh dengan mulut dia. Kalau suruh tak boleh. Tadi masa ketuk dengan kayu nono, dia boleh terangkat 2 kali. Memang Abang Mat tu ada beritahu, tak boleh Ustaz, saya tak boleh angkat, tak boleh angkat. Memang lumpuh kaki saya. Jadi masa tu Ustaz Muhammad, dia macam tersenyum kan. Dia macam dapat tangkap lah penyakit dia macam mana kan. Sebab dia bukan saja stroke, dia memang ada kena mengena dah dengan benda halus ada dekat badan Abang Mat ni kan. Jadi masa tu yang Ustaz Muhammad ada tanya Abang Mat ni kan. Ada tak untuk nenek ada saka-saka apa ke? Ataupun Abang Mat ni ada belajar apa-apa ilmu ke? Jadi Abang Mat dengar Ustaz tanya macam tu, dia senyum ya. Ni dia nak cerita ni, dia punya sejarah hitam dia. Rupanya ada sejarah juga. Dia ni belajar-belajar juga. Yang Abang Mat cerita, pesakit ni kan Abang Mat ni. Dia kata, dia ni main daripada keluarga yang orang kata baik-baik jugalah kan. Ayah Abang Mat ni orang kata terkenal lah, ada ilmu yang tinggi lah kan. Ilmu yang dimasukkan ilmu agama lah. Bukan ilmu yang pelik-pelik ni. Jadi mak ayah dia macam kongkong lah kan. Nak buat apa pun, orang tu ada follow, ambil tahu apa kan. Memang hidup dia tak berapa bebas lah.
Tapi masa umur Abang Mat ni 20, dia macam memberontak kan. Dia nak rasa hidup bebas macam orang lain lah. Orang lain okey je, pergi mana boleh buat apa pun senyap-senyap kan. Tapi dia tak boleh, orang tua dia suka ambil tahu sangat dah. Jadi masa umur 20 tu lah, Abang Mat dia keluar merantau, nak bebas kan. Dia pergi ke Kuala Lumpur dah. Jadi masa kat KL ni lah, dia buat kerja yang tak apa elok kan. Bukan tak apa elok, memang tak elok lah. Kira orang kata macam jadi gangster lah kan. Kalau gangster ni kena gaduh-gaduh sikit kan, baru nampak gangster. Jadi masa di KL tu lah, duk berkawan ramai kan, Abang Mat jumpa seorang brother ni, dan disyorkan dekat Abang Mat pergi cari ilmu kebai. Dalam bidang gangster ni nak bertumbuk, nak bergaduh apa kan, kena ada ilmu kebai. Jadi brother tu syorkan dekat Abang Mat, pergi Indonesia, tanah Jawa, ambil ilmu kat sana. Jadi Abang Mat dengan semangatnya, dia pergi betul. Dia kawasan Pergunungan Bromo tau, yang Abang Mat pergi ni. Tu dalam cerita ni Abang Mat kata, dekat sana banyak penganut Hindu. Dan Abang Mat ni, dia pergi menuntut kat sana lah. Guru Abang Mat yang belajar dekat Indonesia ni, dia macam sami-sami yang duk menuntut ilmu kebatinan di gunung-gunung. Itulah guru Abang Mat masa di Indonesia tu. Lama, lebih kurang 7 tahun tau Abang Mat dia belajar kat sana. Banyaklah mentera-mentera yang dia duk amal, duk apai apa kan. Jadi bila dah tamat belajar kan, Abang Mat dianugerahkan 7 bilah kerih kepala naga tau. Ada orang kata, kerih yang Abang Mat dapat tu, 7 bilah tu, ada kata mai daripada alam gaib. Tapi kalau belah Indonesia tu, faham-faham lah kan. Cerita macam ni, biasa sangat lah kan. Tarik apa benda lah, tarik kerih lah kan. Banyak sangat lah cerita pasal barang-barang dikatakan mai pada alam gaib kan. Itulah kalau belah Indonesia kan. Belah-belah kita ada cerita ni, tapi kurang kan. Jadi bila dah cukup ilmu, 7 tahun Abang Mat belajar sana, dia balik ke Kuala Lumpur. Jadi masa di KL tu, dia terus kerja dia lah, jadi gangster ni. Sampai ke orang takut dengan Abang Mat dah. Sebab ada orang biasa kena penumbuk Abang Mat. Memang power lah. Kira masa tu setiap kali berlawan, memang Abang Mat menang lah. Memang lawan mesti tumbang lah. Satu lagi kan, yang Abang Mat ni cerita dekat Ustaz Muhammad ni. Kalau time Abang Mat ni mabuk kan, apa dia buat tau? Botol ayam tu dengan gelas, yang tu pun dia makan. Tapi tak ada apa. Itulah cerita seraba sikit tu yang Abang Mat cerita dekat Ustaz Muhammad. Cerita ni tahun 80-an tau. Tapi 80-an orang tak panggil Abang Mat, nama dia. Di KL orang panggil nama dia Mat Jan tau. Kalau tak ikut besar tu, dalam cerita ni Abang Mat kata, banyaklah kawasan-kawasan orang dia dapat ambil tau. Tak kira hang siapa, semua kawasan dia dapat ambil tau. Ni 80-an punya cerita kan. Jadi masa tu kan, musuh-musuh Abang Mat tak berani nak sentuh Abang Mat. Jadi apa dia buat? Dia duk pelawar dia menghisap tau. Jadi lama-lama bila dia ketagih apa kan, kat sini dia jadi teruk tau. Kira kekuatan dia dah kurang kan. Jadi lemah tau. Pandai juga musuh-musuh ni. Dia pun nak sentuh tak boleh kan. Buat cara macam tu. Dia pun duk payung dia barang kan. Payung. Sampai dia ketagih. Habis lemah kan. Dia lemah ni bukan tubuh badan sajalah. Yang Abang Mat kata lemah sekali dengan ilmu yang dia belajar ni. Jadi masa badan Abang Mat melemah ni, dia buat kerja ni lah. Jual beli barang terlarang ni kan. Masa tu dia kena tangkap. Jadi kalau kena tangkap, kenapa? Apa lagi, Abang Mat ni dihukum penjara 20 tahun tau. Jadi 20 tahun dalam penjara, orang kata menginsafkan dia lah kan. Dia keluar pada penjara tu, dia kahwin dengan bekas kekasih dia juga kan. Bekas kekasih dia, masa tu janda dah. Abang Mat ni betul-betul nak taubat lah. Dia nak buang ilmu yang ada dia belajar sepanjang 7 tahun tu. Walaupun badan dia melemah kan, dia dalam keadaan sakit, tapi ilmu tu ada dalam badan dia. Walaupun dia tak kuat macam dulu. Jadi katanya Ustaz Muhammad kan, salah satu Abang Mat jadi macam ni, sebab menuntut ilmu tu lah. Ada benda dalam badan Abang Mat ni. Jadi masa tu ya Ustaz Muhammad tanya, tadi kan masa Ustaz ketuk kaki yang terangkat tu, pasal apa boleh terangkat? Lepas tu masa tu tengok atas. Abang Mat dah nampak apa-apa ke? Ustaz Muhammad tanya Abang Mat kan. Rupanya apa yang Abang Mat nampak, dia cerita balik kan. Dia nampak ada 7 ekor naga nak serang Abang Mat, nak makan dia. Naga tu sambil duk sembung api dia. Tu yang mata dia terbeliak tengok siling tu. Yang tu lah sebab dia. Yang Abang Mat takut. Dia nampak benda tu rupanya. Jadi dia ada kena mengena lah dengan 7 kerih kepala naga tu. Dia nampak tu pula naga juga 7 ekor. Jadi ada kena mengena lah dengan kerih 7 bilah yang kepala naga tu kan. Jadi bila dia dapat tahu punca dia kan, Ustaz Muhammad ni minta Abang Mat, nanti hari lain Abang Mat mai pula, bawa sekali kerih tu. Yang Abang Mat dapat dekat Gunung Bromo tu kan. Bawa mai dekat pusat rawatan Ustaz Muhammad ni.
Kenapa kalau teruskan buat rawatan, kerih tu ada dalam simpanan dia kan. Jadi itu kena main sekali dah untuk berubat dah. Bawa dengan kerih tu sekali. Jadi lepas tu masa pun berlalu lebih kurang seminggu, Abang Mat main pula kan dengan bini dengan anak dia. Dia bawa kerih 7 bilah tu kan. Kira nak buang lah benda tu kan, nak hapuskan. Tapi itulah dalam cerita ni macam tak lengkap lah. Proses rawatan tu tak cerita dah. Nak buat macam mana? Takkan Madi nak reka-reka kan. Sebab dalam cerita tu dah sebut tak diceritakan proses rawatan tu. Cuma bila cerita balik, memang lepas tu Abang Mat kan, pelan-pelan dia mula nak sembuh dah. Sampailah boleh berjalan. Tapi yang bagus balik kan, kalau kita pergi berubat dekat pusat rawatan Islam ni, dia bukan sekadar berubat apa kan. Dia orang kata siap bagi nasihat lagi, petua-petua, amalan-amalan. Apatah lagi kes-kes macam ni kan, ustaz-ustaz yang pusat rawatan mesti suruh minta taubat betul-betul macam kan. Jadi Abang Mat memang dia taubat lah betul-betul. Dia pun insaf dah berubah kan. Di hujung-hujungnya pulih jugalah kaki dia yang kata kena stroke hampir nak lumpuh kan. Orang kata kategori lumpuh cuma bukan 100% kan. Kira sembuh boleh berjalan kan. Itulah noh punca daripada menuntut ilmu noh. Ilmu apa? Kerih kepala naga daripada Gunung Bromo. Cerita ni daripada seorang kakak ni, nama dia Izzati lah. Daripada ni Felda Keratong Pahang. Jadi dalam 2 tahun lepas dia menikah dengan seorang lelaki nama Faris. Lebih kurang 3 bulan menikah, mak mentua dia meninggal dah. Kalau kata pak mentua dia dah lama dah meninggal, lebih kurang 13 tahun dah. Cerita ni sebenarnya mai daripada pihak suami dia, Faris ni lah. Faris ni cerita dekat Kak Izzati ni, lepas tu Izzati sampaikan kat Madi lah. Jadi dalam cerita mula ni kan, yang mak Faris cerita balik dekat Faris lah. Masa ni Faris umur dia 2 tahun. Jangan buat pelik pun lah. Macam mana Faris tahu benda tu jadi masa umur 2 tahun. Cerita dia, mak Faris lah cerita balik dekat Faris kan. Dia macam mana tau, masa dekat Felda ni. Masa tu kan, rumah memang full original rumah Felda dah. Faris pun ramai juga dia beradik dia. Kira dalam rumah tu dia penduduk 8 orang dah. Ramai. Dia ada satu pagi tu, waktu subuh dah. Biasa ayah Faris, dia akan pergi solat subuh dekat masjid dah. Jadi kalau mak solat di rumah lah. Jadi mak tahulah ayah keluar nak pergi masjid kan, nak solat subuh apa. Mak pun dah bersiap dah, pakai telekong nak semayang. Masa tu mak si Faris ni dia solat 2 rakaat dulu. Lepas habis bagi salam tu, tiba-tiba dengar orang tu berjalan dah di ruang tamu dah. Jadi mak Faris ingat ayah balik. Kok ada tinggal apa-apa kan, tinggal kepiah ke apa. Jadi mak Faris pun keluar pada jauh kan, dia tak pergi tengok pun. Ayah hang. Berapa kali panggil kan. Tak ada suara pun, tapi duk dengar tapak kaki dekat ruang tamu. Anak-anak semua bakal tidur, termasuklah Faris. Masa tu dia kecil lagi, dia pun tengah tidur. Jadi mak tak puas hati dah. Dah panggil tak menyahut apa kan. Jadi kali kedua mak panggil lagi, tapi dia hendap kepala dah. Dia jenguk kepala dah. Kat sini mak si Faris terkejut dah. Selama ni dah banyak kali dah dengar tapak kaki kat ruang tamu ni, tapi tak pernah nampak. Tapi kali tu benda tu tunjuk dah. Tak tergamam mak si Faris ni. Mai mana tu 3-4 orang askar Jepun tengah duk berkawat dah. Dekat lah dengan Faris pun, dengan adik-beradik lain tengah tidur. Dia pun tak sedang. Tapi mak Faris nampak benda tu, askar Jepun. Lengkap uniform dia dengan bayonet apa kan. Lengkap. Yang buat benda ni seram. 3-4 orang askar Jepun tu tengok mak si Faris ni. Cerita ni ayah si Faris pun tahu juga kan. Tapi dia pun tak tahu nak agak lah. Kemungkinan lah benda ni kemungkinan. Tapak rumah mereka tu, rumah Felda tu kan, ada kemungkinan ada biasa jadi sejarah apa-apa dah yang orang tak tahu dah. Lepas tu memanglah ada panggil ustaz kan, mai semak rumah, pagar rumah apa kan. Jadi orang kata clear jugalah kan, gangguan tu tak ada dah lah kan. Jadi berapa tahun lepas tu kan, ayah Faris pun dah senang sikit. Dia cadang macam mana, dia nak runtuh rumah Felda tu, nak buat rumah batu dah. Nak buat bagi cantik lah kan, batu apa dengan mozaik apa lantai kan. Bila runtuh semua rumah ni, ayah si Faris ni dia buat rumah macam sementara lah kan. Dia ikat bata apa, buat ruang untuk masak, untuk tidur ya. Kat tanah Felda ni jugalah kan. Kira dekat dengan rumah tu jugalah. Rumah yang Felda tu nak roboh lah, buat baru. Masa tu yang kes pasal askar Jepun dah senyap dah. Yang ni lain pula. Dikatakan gangguan orang minyak dah dekat Felda Keratong ni. Supaya orang kampung mengesyak kan. Yang ni kan, dia kerja orang Indonesia yang kerja dekat ladang sawit sana. Jadi orang minyak ni lah kan. Orang kampung lah kata. Orang ni pengalaman mak Faris lah, nampak orang minyak masuk ke dalam rumah dah.
Jadi malam tu, mak si Faris ni tersedak dah. Dia sedap, dia nampak lah. Satu kelibat macam manusia, hitam ya. Hitam legap ni. Nampak mata dia. Memang nampak yang tu orang, tapi hitam tau. Jadi sebabkan masa tu dah kecoh pasal orang minyak kan. Apa lagi yang mak Faris tengok ni, orang minyak lah. Dia masuk depan rumah mereka. Jadi masa mak Faris sedang tu, dia baca ayat Quran tau. Sambil mak Faris dia renung orang minyak tu. Baca. Apa jadi kat orang minyak tu kan? Dia makin kecil, kecil, hilang tau. Tu esok tu dengar cerita tau. Orang minyak kena tembak tau. Dan lepas tu memang betul. Senyap dah cerita gangguan orang minyak ni dekat Felda Karatong ni. Senyap betul. Mungkin pakcik-pakcik yang ada senapan patah kot yang tembak kan. Yang ni pula cerita Faris sendiri zaman dia sekolah. Tu yang Kak Izzati cerita apa. Kok ada orang tahu lah cerita yang pasal apa. Ada seorang pelajar perempuan yang mati dalam loka tu. Dia mengelak pada warden dan menjawab pada warden. Tapi bila dia pergi masuk dalam loka tu, terkunci. Sekolah tu lah yang Faris bersekolah lah. Madi tak pernah dengar cerita ni. Mungkin orang belah-belah sana tahu kan cerita ni kan. Dia tak ada kena-mengena dengan perempuan yang mati dalam loka tu pun. Ni cerita Faris sendiri kan. Jadi Faris masa di sekolah tu, dia ni duduk asrama tau. Masa tu mereka baru sudah makan tau. Pemain pada dewan makan nak berjalan nak balik ke asrama. Jadi jalan pelan-pelan, Faris berselisih dengan kawan dia. Dua orang. Duduk tengah sembang-sembang kan. Jadi Faris pun pergi lah dekat kan. Sambil nak berjalan sama-sama kan. Kononnya lah nak jalan sama-sama. Jadi member Faris yang dua orang tu, Faris dengar tau. Seorang bisik dekat telinga seorang lagi. Tapi Faris dengar perkataan dia. Kawan dia bisik apa tau. Weh. Pasal apa Faris ada tanduk weh. Tapi Faris dengar apa kawan dia kata. Tu Faris kata, weh apa kata macam tu kat aku ni. Jangan main-main. Ingatkan kawan nak melawak apa kan. Selang beberapa langkah lah. Lepas kawan tu tegak kan. Yang dua orang tu salah seorang. Tak cerita mana satu. Tapi salah seorang. Dia rebah dah. Jadi apa? Jadi tarik. Masa tu memang kecoh lah dekat asrama mereka. Jadi apa warden dah pesan lah. Kalau jadi hai-hai macam ni. Hampa lari ke surau kan. Masa tu Faris dia tak ambil tahu lah kawan yang rebah tu. Dia lari ke surau. Tapi adalah kawan-kawan lain yang tolong kan. Jadi masa tu ni lah ustaz lah tolong main rawat kawan tu. Yang rebah tadi yang tarik kan. Selepas dia tegur Faris ada tanduk tu. Kesudahannya pulih jugalah kawan tu kan. Yalah apa cerita Kak Izzati kan. Semuanya cerita daripada pihak suami dia kan. Yang nama Faris ni.